Masa tu dia perasan kereta tu sebenarnya tak ada pemandu langsung, kosong, tapi still jalan macam biasa tau. Bayangkan korang tengah A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai korang, Assalamualaikum. Hari ni akak nak teruskan dengan 4 kisah seram. Tapi kisah ni kisah tentang highway. Jom dengar kisah yang pertama. Kisah seram Lebuh Raya Yong Peng, Pagoh, dan ada 3 lagi lah kisah seram tentang highway Karak. Nama pencerita kita letak Hasunah lah. Hasunah ni selama ni diorang ingat Lebuh Raya Karak je yang banyak kisah seram tau. Rupanya bila dia cari-cari dan google kan Lebuh Raya Yong Peng, Pagoh pun boleh tahan juga keras dia. Cuma tak ramai je yang share. Ada cerita pasal benda menumpang, perempuan dengan anak nak isi minyak, kejar-kejar dengan kereta lama, macam-macam jenis gangguan lah. Tapi yang ni Hasunah nak cerita, benda ni bukan dengar daripada orang tau. Ni dia sendiri alami. Petang tu lebih kurang pukul 6.30 petang, Hasunah dengan suami dia ni, kita panggil sebagai Amir lah. Dia bertolak dari Skudai nak balik ke KL lepas settle urusan. Mula-mula Hasunah ni yang drive, pelan je. Dia nak singgah ke R&R Macap lah untuk solat. Lepas tu, lepas makan semua sikit dan rehat, Amir ambil alih drive sebab Hasunah dah mula rasa penat kan. Dalam kereta, suasana memang senyap je. Radio pasang tapi dua-dua dah macam melayan diri. Hasunah pun dia tersengguk-sengguk, mata memang berat gila. Sampai beberapa kali terlelap lah walaupun dia cuba nak tahan. Sampai satu kawasan tu, Hasunah tiba-tiba terjaga. Jalan memang gelap gila, lampu jalan pun memang sikit sangat. Kiri kanan macam kosong. Kereta lain pun jarang tau. Depan jauh, belakang lagi lah tak nampak langsung. Masa tu lah Hasunah ni dia perasan sesuatu yang pelik. Amir tiba-tiba slowkan kereta dan masuk lorong kiri. Padahal itu bukan style Amir tu. Dia kenal suami dia. Amir jenis yang kaki tekan minyak. Kalau highway memang 130 ke atas. Tapi kali ni dia bawa macam 60 ke 70 je. Perlahan sangat sampai Hasunah sendiri rasa pelik. Dalam hati dia dah terlintas dah. Kereta berat ke ni? Dia jeling cermin sisi, kosong, tak ada kereta nak potong pun. Lama juga Amir drive macam tu. Sampai lepas papan tanda Pagoh, barulah dia tekan minyak balik macam biasa. Hasunah masa tu dia diam je. Dia fikir mungkin Amir mengantuk. Sampai dekat Senawang, Hasunah nampak Amir asyik menguap je. Dia pun tepuk lah bahu sikit kan. Okey ke? Amir terus terkejut macam kena sentap macam tu lah. Tapi dia jawab pendek je. Tak. Ngantuk. Hasunah dah mula kesian, dia pun offer lah nak tukar drive. Tapi Amir tak jawab. Sebaliknya dia tanya balik semula dengan suara yang perlahan. Awak nampak tak apa yang abang nampak tadi? Masa tu terus lain macam lah kan Hasunah rasa. Hasunah tengok depan, jalan dah terang sikit lah. Lepas tu pandang Amir balik semula. Nampak apa? Amir diam sekejap. Dalam 2 ke 3 saat macam tu. Lepas tu dia cakap macam ni. Dekat area bukit gelap tadi, abang nampak benda dalam kereta, dalam cermin pandang belakang. Allahu Akbar. Terus jantung Hasunah ni macam jatuh tau. Tu sebab ke bawa slow tadi? Sebab kereta berat. Suara dia dah berubah. Berat. Muka dia jelas sangat full nampak dalam cermin. Masa tu terus sunyi lah. Dalam kereta memang tak ada bunyi apa dah. Radio pun macam dah tak dengar dah. Hasunah cakap dia boleh rasa suasana jadi lain macam tau. Macam penuh. Walaupun hakikatnya diorang 2 orang je. Amir sambung lagi. Macam mana nak pastikan? Perasan kan tadi dekat bukit tu. Hasunah angguk perlahan. Perasan abang bawa slow sangat. Kejap je dia ada. Lepas tu hilang. Macam menumpang. Perkataan tu buat suasana jadi lagi berat tau. Hasunah dalam hati dia bersyukur lah sangat-sangat Amir tak panik. Kalau dia yang drive tadi memang tak tahulah apa jadi. Mungkin boleh hilang fokus. Mungkin boleh terbabas. Ada hikmah lah kenapa tukar driver kan dekat Macap ni. Tapi dalam masa yang sama dia takut juga. Abang okey tak? Amir dia geleng kepala perlahan. Dia masih nampak muka benda tu dalam kepala dia tau. Seram ke? Seram gila. Amir geleng kepala lah.
laju kan, macam nak buang bayangan tu. Perempuan Hasunah sebenarnya nak tanya detail, baju apa, rambut macam mana, tapi dia tak tahan, tak nak lagi lah tambah gangguan dalam kepala Amir tu. Beberapa minit lepas tu, dia orang nampak signboard R&R Seremban. Amir terus masuk lah, isi minyak, Amir pergi toilet. Dan kali ni Hasunah ambil alih drive lah masa tu. Sebelum jalan kan, Hasunah baca doa. Dalam hati memang berserah je, tak fikir dah. Yang penting sampai rumah. Sepanjang perjalanan tu, walaupun tak jadi apa-apa, Hasunah cakap dia tetap rasa macam ada sesuatu yang pernah ada dalam kereta dia tu. Macam tinggal kesan tau. Alhamdulillah lah diorang selamat sampai rumah. Tapi cerita tu tak habis kat situ. Lepas tu dah tenang sikit, Amir dia baru cerita detail rupa benda tu. Perempuan kulit pucat putih sampai nampak urat-urat jelas tau. Paling ketara dekat bibir dia. Dia duduk betul-betul tengah seat belakang. Dia diam je, kepala tunduk, mata pandang ke bawah, tak bergerak, tak kacau. Cuma ada baju dia warna merah. Rambut dia tak serabut lah macam dalam cerita seram, tapi cukup untuk buat orang rasa tak sedap bila tengok lama-lama. Yang paling pelik, Amir kata dalam hati dia tergerak nak tegur tau, nak tanyalah nak pergi mana, tapi mulut dia langsung tak boleh nak buka masa tu, macam terkunci. Sejak kejadian tu kan, Hasunah memang dah serik dah nak drive malam jauh-jauh macam tu seorang diri, especially kalau kawasan sunyi macam Yongpeng Paguh tu. Dia cakap kadang-kadang benda tu bukan nak kacau pun, tapi sekadar menumpang. Tapi menumpang pun bukan sembarang menumpang. Masalahnya kita tak pernah tahu siapa yang kita bawa sekali dalam kereta. Dan lagi satu, kalau tiba-tiba kereta rasa berat atau driver tiba-tiba jadi lain macam, jangan terus anggap penat je. Kadang-kadang memang ada penumpang tambahan yang dia dah nampak dulu, tahu. Akak teruskan dengan kisah Karak, Highway Karak. Dia ada 3 kisah. Akak teruskan dengan kisah yang pertama, Wak Segen Kuning. Korang mesti dah biasa dengar ni kisah ni. Nama pencerita kita letak sebagai Farid. Farid cerita kalau sebut pasal Lebuh Raya Karak ni antara kisah paling legend lah. Memang tak lari dengan cerita Wak Segen Kuning tu. Benda tu bukan baru muncul tau. Orang lama kata dah ada sejak tahun 1956 lagi. Tapi dulu tak ramai ambil kisah sangat. Sampailah Lebuh Raya dah semakin sibuk kan, dan kes gangguan dah makin kerap berlaku, sampailah jadi buah mulut orang macam tu. Cerita asal dia pun memang seram juga. Katanya berpunca dari kisah seorang isteri yang curang, bunuh suami dia sendiri dan ambil kereta Wak Segen Kuning tu. Suami tu mati dalam keadaan yang penuh dendam nak dapatkan balik kereta dia. Ada yang kata roh dia yang kacau, tapi ada juga yang cakap sebenarnya benda tu bukan roh manusia pun, tapi jin yang meniru lah, macam tu lah. Tapi dia lebih kepada jin yang meniru lah. Cara dia kacau pun bukan biasa-biasa tau. Farid kata ramai pemandu pernah cerita benda yang sama. Kereta kuning tu akan muncul tiba-tiba, potong kereta diorang, lepas tu bawa perlahan macam sengaja nak provoke lah. Kalau korang potong balik, dia akan tiba-tiba muncul depan semula, macam teleport macam tu. Ada yang kata nampak pemandu, ada yang kata kosong tak ada pemandu. Paling seram, Farid share satu kisah pelajar UIA tahun 2009. Dia naik motor waktu senja, lebih kurang pukul 7.30 macam tu. Dia nampaklah kereta kuning tu, tapi sebab dia dah tahu cerita kan, so dia tak adalah potong. Dia maintain lah dekat belakang macam tu. Masa tu dia perasan kereta tu sebenarnya tak ada pemandu langsung, kosong, tapi still jalan macam biasa tau. Bayangkan korang tengah berada kat highway, korang tengok kereta bergerak elok je, tapi dalam tu tak ada sesiapa pun. Apa yang akan korang lakukan? Ataupun apa tindakan drastik korang? Farid cakap, kalau korang jumpa benda macam tu, jangan cuba jadi hero tau. Kadang-kadang kita kejar dia, tapi dia yang tengah main dengan kita. Macam tu. Kisah yang kedua, Pontianak atas kereta. Yang ni seram sikit. Pencerita kali ni nama dia Saifullah sendiri, sebab memang dia yang alami. So malam tu diorang berempat dalam satu kereta. Saifullah drive, yang lain-lain ikut sekali. Tengah jalan biasa je masa tu,
Sampai satu masa tu Saifullah ni dia terus tekan minyak macam orang panik tau. Sampai yang lain ni semua pelik kenapa tiba-tiba dia jadi macam tu. Malik teruslah tutup muka. Azizi dia cuba nak tenangkan diri dia. Hadi pula dia blur. Dia tanya apa jadi. Lepas dia orang paksa Saifullah tu cerita, barulah dia cakap perlahan dengan suara yang bergetar. Dia nampak Kak Punti baring atas bonet belakang kereta, tapi muka dia menghadap ke arah diorang lah. Bayangkan, badan dia terlentang atas kereta, tapi kepala dia pusing pandang depan, tepat tengok diorang dalam kereta. Itu posisinya tu pun dah rasa seram dah. Saifullah kata masa dia jeling cermin tadi, mata dia memang nampak mata benda tu. Bukan bayang, bukan ilusi, mata tu hidup. Sejak tu semua terus diam tau. Mulut tak henti baca ayat Quran. Hadi dia siap azan lagi beberapa kali dalam masa lebih kurang 15 minit. Sebab keadaan dah makin tegang. Yang buat diorang lagi seram, masa tu ada kereta lain lalu potong diorang sambil bagi lampu tinggi. Rupanya mungkin nak bagi signal ada benda dekat atas kereta diorang. Tapi diorang tak faham masa tu. Lepas beberapa lama macam tu, benda tu hilang macam tu je. Bila keadaan dah tenang kan, barulah diorang sedar kenapa orang lain bagi lampu tadi. Sebab tu lah Saifullah dia cakap sampai sekarang dia memang elak lalu dekat Karak tu waktu malam. Bukan sebab cerita orang, tapi sebab dia sendiri dah rasa. Kadang kan, bukan kita tak percaya, tapi bila dah nampak sendiri, baru tahu beza cerita dengan realiti. Akak teruskan dengan kisah yang ketiga, budak sesat cari mak. Nama pencerita kita letak Hakim. Hakim dia ceritalah kisah ni pasal seorang lelaki dari KL yang drive malam guna lebuh-raya Karak sebab nak elak jam. Biasalah, malam kan sunyi, angin pun sejuk, jalan pun kosong macam tu. Tapi penat punya pasal, dia decide nak berhenti dekat tepi jalan nak tidur kejap je dalam kereta tau. Itulah silap paling besar yang dia buat. Baru je terlelap beberapa minit, tiba-tiba tingkap kena ketuk dari luar. Bila dia buka mata, dia nampak seorang budak lelaki tengah berdiri dekat luar. Pandang dia tanpa berkelip tau. Muka kosong. Lepas tu tanya satu benda je. "Pakcik, tahu tak mana mak saya?" Soalan tu dia ulang-ulang. Hakim dia cakap lelaki tu terus rasa tak sedap hati. Naluri dia kuat suruh jangan layan. Dia terus hidupkan enjin dan dia tekan minyak laju tinggalkan budak tu. Tapi masa dia tengok cermin belakang kan, budak tu still kejar dia korang. Bukan lari biasa, tapi laju macam kereta. Sampai satu tahap budak tu boleh lari sebelah kereta dia. Masih tanya benda yang sama. Mana mak saya? Masa tu memang dah tak logik dah. Tiba-tiba kan kereta polis muncul dari belakang. Bila polis tu dekat, budak tu hilang macam tu je. Lelaki tu terus berhenti dan cerita semualah dekat polis tu. Polis tu dengar lepas tu cakap perlahan, memang pernah jadi kemalangan dekat situ dululah. Ibu budak tu tercampak keluar dari kereta. Budak tu pula tinggal dalam kereta. Sejak tu dia merayau cari mak dia. Lelaki tu tanya kenapa budak tu tak membesar. Polis tu jawab simple je, kalau dah hantu 100 tahun tu tak macam tu. Hakim cakap ada versi lain kata masa kemalangan tu kaca masuk mata budak tu. Sebab tu mata dia nampak lain macam. Kalau korang betul-betul tengok lah, kalau korang lalu kat situ pernah nampak. Penutup dia, kalau korang lalu Karak dan nampak budak minta tolong tengah malam tu, janganlah terus berhenti. Bukan semua yang nampak perlukan bantuan tau. Ada yang sebenarnya tengah cari sesuatu yang dah lama hilang. Ada yang sebenarnya menguji keimanan. Itulah kisah seram daripada Karak korang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye korang. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.